Okay, dah sampai dah kat Elite Speedway ni. So, diorang boleh test ride kat sini kot. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang tak boleh masuk kamera. Okay, ni booth Givi. Ada air. Woi, dia bawa pacak tu ni. Diorang main muzik kat sini. Ni semua tengah beratur kot untuk apa? Test ride depan tu. Oh, boleh tengok dari sini je. Tu dah try lah tu. Ada perempuan try. Nanti ya, warna biru. Ni RS ni. Ini, jumpa lagi sekali. Bang cakap dah ada. Kan dia yang lain. Ha? Semua. Aku ada kat sana. Dia cakap, Wan tak datang lah. Wan ni geng-geng Pulsar Ni nak ambil gambar jap dekat ni nampak Ni member dia. Semua tak boleh kat sini Wan. Semua tak boleh kan. Apa tak boleh ambil bawah kan. Bawah kan. Korang tahu lah siapa ni kan. Ambil suara je lah boleh. Ambil suara je boleh. Tolong. Telefon yang menunggang. Ni kamera dia. Alamak, media. Alah, perut aku besar. Tengah beli burger. Beli burger kat adik ni kan. Ni termenung pula. Ni Rokan Rocky di sini. Okay, bye. Belanja sikit. Ni jom ge. Janji datang. Okay bro, pergi. Tuke. Oh lama. Inilah bini Leo.
adalah Hari Pasar Day untuk meraihkan semua pasar-pasar yang ada di Malaysia, NS dengan RF. So terima kasih kerana datang pada hari ini untuk meramaikan majlis kita hari ini. So terima kasih juga kepada Bajaj dan juga Modinas dan juga kepada warga Palsarian Malaysian Palsar Owners Club kerana sudi untuk datang pada hari ini, walaupun kita tahu minggu depan kita ada satu lagi event dengan Modinas, iaitu Modinas Catering dengan DJ. Jadi saya harap lepas ni kita akan lebih berkembang. So kita akan lebih bersama kerana event ni bukan untuk sekadar sini saja, sebab kita akan ada event mendatang bersama dengan Modinas dan Bajaj. Jadi jumpa nanti lain kali. Bye. Ciao. Masa aku nak balik lah, tiba-tiba ada oh lah mak ni down tu. Sekejap. Okay bang, ambil video kejap je.